Pernah tak anda rasa macam nak baling telefon ke dinding? Faham sangat perasaan tu. Kan? Tahu tak? Tengah syok buat kerja atau baru nak rehat, tiba-tiba telefon berbunyi. Nombor tak kenal pula tu. Itulah dia. Angkat je, terus dengar suara ceria. Selamat pagi. Saya dari syarikat XYZ. Panggilan spam. Masalah universal rasanya. Selalunya kita letak telefon, blok nombor. Tapi esok lusa nombor lain pula yang call. Macam tak ada kesudahan kan? Betul. Tapi hari ni kita ada satu cerita yang saya jumpa dan saya rasa sangat-sangat luar biasa. Ia tentang seorang lelaki di UK, nama dia Lee Beaumont. Okey. Dia pun serabut macam kita, tapi cara dia selesaikan masalah ni memang lain dari yang lain. Boleh kata sangat licik lah. Jadi untuk perbincangan kita kali ni, kita nak bedah siasat sikit strategi dia. Nak fahamkan macam mana ia berfungsi. Tepat. Dan apa yang kita boleh belajar dari cara berfikir yang kreatif macam ni? Apa yang paling menarik tentang kisah Lee ni, pada saya, bukanlah sekadar dia berjaya hentikan panggilan tu. Oh. Perkara yang lebih besar ialah bagaimana dia berjaya, apa orang kata, menterbalikkan keseluruhan hubungan kuasa. Menterbalikkan hubungan kuasa. Maksudnya? Dalam situasi biasa, kita ni tak berdaya kan? Dorang boleh call kita bila-bila masa. Tapi Lee, dia pusingkan keadaan 180 darjah, tiba-tiba dia yang pegang kuasa. Masa dia ada tanda harga. Oh, menarik tu. Dia tukar peranan dari mangsa kepada pemenang dari segi ekonomi. Okey. Dan bila kita cakap pasal strategi dia, langkah pertamanya sebenarnya sangat-sangat mudah. Ya ke? Sampai kita rasa, kenapa aku tak terfikir benda ni? Dia tak tukar nombor, dia tak pasang aplikasi, dia buat sesuatu yang lain. Dia pergi beli satu talian telefon premium. Talian premium. Macam yang untuk undian program TV tu ke? Yang kita kena bayar bila call. Betul. Tepat sekali. Nombor yang ada caj istimewa pada si pemanggil. Okey, faham. Dan menurut sumber kita, kos untuk Lee daftar nombor awalan 0871 ni cuma sekitar £10 je. £10? Murah tu. Kan? Dan di sinilah kebijaksanaannya mula nampak. Dia jadikan nombor premium tu sebagai nombor telefon utama dia untuk urusan rasmi. Maksudnya untuk bank, syarikat insurans, semua tu? Ya. Dia bagi nombor tu pada bank, syarikat elektrik, syarikat air. Pendek kata, semua entiti korporat. Setiap kali isi borang online, dia guna nombor 0871 tu. Jadi nombor telefon peribadi dia? Itu jadi rahsia. Khas untuk keluarga dan kawan-kawan rapat je. Wah, ini satu langkah yang sangat strategik. Kiranya dia bina dua identiti digital yang berbeza. Satu peribadi, satu awam. Betul. Dan identiti awam tu dikelilingi oleh apa yang saya suka panggil benteng kewangan. Benteng kewangan, sedap bunyinya. Sesiapa saja dari dunia corporate yang nak hubungi dia, kena bayar tol dulu. Konsep bayar tol tu menarik. Sebab selalunya kita fikir benteng ni untuk pertahanan je kan? Tapi benteng yang Lee bina ni, dia ada fungsi lain. Dia boleh serang balas dari segi kewangan. Okey, ini bahagian yang saya paling tak sabar nak tahu. Macam mana sebenarnya dia buat duit daripada panggilan yang sepatutnya mengganggu dia? Di sinilah, model perniagaan telemarketing tu sendiri digodam dari dalam. Digodam dari dalam? Ya, mekanismenya macam ni. Setiap kali ada telemarketer yang dapat nombor Lee dan dorang call nombor 0871 tu, sistem secara automatik akan charge syarikat telemarketer tu sebanyak 10 pence untuk setiap minit. Wow! Jadi syarikat tu kena bayar? Ya, dan bahagian yang paling best untuk Lee, daripada 10% tu, dia sendiri akan terima komisen sebanyak 7 pence seminit. Tunggu sekejap. Biar saya fahamkan betul-betul. Jadi setiap minit telemarketer tu cuba jual sesuatu kat dia, poket dia sebenarnya makin tebal sebanyak 7 pence. Tepat sekali. Jadi kalau panggilan tu 10 minit, dia dapat 70 pence. Hanya dengan mendengar orang bercakap. Ini genius. Kan? Ini macam kita dibayar untuk buang masa orang yang sedang cuba buang masa kita. Tepat. Fikirkan implikasinya. Dia telah mengubah satu liability, iaitu masa yang terbuang, menjadi satu aset yang menjalan pendapatan. Betul. Anjangan paradigmanya sangat besar. Bagi kita, panggilan spam adalah kos. Kos masa, kos kesabaran. Bagi Lee, panggilan spam adalah sumber pendapatan. Jadi logiknya pun terbalik lah. Kalau kita nak panggilan tu cepat-cepat habis. Kalau Lee, lagi lama panggilan tu, lagi bagus. Jadi adakah ini bermakna dia sengaja melayan panggilan-panggilan tu? Bukan setakat melayan,
Dia ambil kesempatan sepenuhnya. Dan di sinilah faktor gaya hidup dia tu penting. Oh, yang dia kerja dari rumah tu. Sumber kita sebut yang Lee bekerja dari rumah. Ini bermakna dia ada fleksibiliti masa yang lebih. Jadi bila ada telemarketer call, Dia tak marah, dia tak letak telefon, dia gembira. Dia akan angkat dan berlakon jadi pelanggan yang paling berminat di dunia. saya cuba bayangkan perbualan tu. Mesti kelakar gila. Kan? Telemarketer tu bersungguh-sungguh ikut skrip. Encik Bomon, saya ada tawaran kad kredit hebat. Dan Lee pula mungkin balas, oh menariknya. Cuba terangkan setiap butiran semata-mata nak panjangkan masa. Kemungkinan besar begitulah. Dia akan tanya soalan-soalan remeh, minta penjelasan berulang kali, pura-pura tak faham. Itu masuk ke akaun Lee. Ini satu bentuk balas dendam yang sangat elegan. Psikologi dan keuangan serentak. Jadi, apa hasilnya? Adakah syarikat-syarikat ni sedar apa yang berlaku? Mesti dorang sedar. Mungkin bukan serta-merta, tapi cuba bayangkan pengurus syarikat tu semak bil telefon bulanan. Mesti dia nampak kenapa panggilan ke nombor ni mahal sangat. Tepat. Kenapa kosnya beratus-ratus pound sebulan? Apa yang staf kita bualkan lama sangat dengan orang ni? Bila disiasat, baru dorang faham. Dan bila dorang dah sedar, apa pilihan yang dorang ada? Pilihan yang paling logik dari segi bisnes, masukkan nombor Lee Bumon dalam senarai hitam. Jangan call nombor ni lagi. Sebab tak berbaloi. Tak berbaloi langsung. Kos untuk call Lee jauh lebih tinggi daripada sebarang potensi jualan. Jadi, satu persatu syarikat-syarikat ni berhenti ganggu dia. Masalah selesai dengan sendirinya. Iya, bukan sebab dia buat aduan, bukan sebab ada undang-undang baru, tapi sebab dia telah menjadikan dirinya satu sasaran yang tidak menguntungkan. Wow, jadi sistem tu memperbetulkan dirinya sendiri. Ini membawa saya kepada satu soalan. Taktik ini nampak genius, tapi adakah ia sah di sisi undang-undang? Itu soalan yang sangat bagus. Maksud saya, takkan syarikat tu tak boleh saman dia sebab memerangkap mereka? Setakat yang dilaporkan, apa yang Lee buat adalah 100% sah. Oh, ya ke? Ya, dia tidak melakukan sebarang penipuan. Dia hanya guna perkhidmatan talian premium yang memang wujud. Dia juga tak paksa sesiapa call dia. Betul juga. Syarikat tu yang pilih untuk call. Dan dorang yang pilih untuk terus bercakap. Tiada paksaan. Lee hanya tetapkan syarat untuk akses masanya dan dorang secara sukarela setuju bila dorang dial nombor tu. Okey, faham. Tapi macam mana pula dengan panggilan yang sah? Katalah bank dia betul-betul perlu hubungi dia untuk kes kecemasan. Macam kad kredit kena curi contohnya. Takkan bank pun kena bayar, nanti dia pula yang rugi. Itu satu aspek yang menarik untuk difikirkan. Pertama, kos 10 sen seminit tu sebenarnya taklah besar sangat untuk sebuah bank untuk satu panggilan penting. Mungkin lebih murah dari kos hantar surat rasmi. Boleh jadi. Kedua, untuk urusan mustahak, Lee mungkin akan proaktif hubungi mereka guna nombor peribadi dia. Ingat, sistem ni direka untuk menapis panggilan jualan secara pukal. Bukan untuk panggilan kecemasan. Betul. Jadi risiko tu mungkin dia dah fikirkan dan anggap ia berbaloi. Kiran saya sekarang, boleh tak taktik macam ni diguna pakai di Malaysia? Wujud tak sistem macam ni kat sini? Secara teorinya, konsep ni boleh dipakai selagi ada infrastruktur talian premium. Di Malaysia, kita ada nombor premium macam 1300 atau 600. Ada kan? Tapi selalunya, perkhidmatan ni ditawarkan kepada syarikat berdaftar, bukan individu. Prosesnya mungkin lebih rumit. Jadi, nak tiru sebiji-sebiji itu mungkin susah sikit lah untuk kita. Agak sukar. Jadi, maknanya cerita ni hanya inspirasi sajalah, tak praktikal untuk kita. Tidak juga. Walaupun kita mungkin tak boleh tiru kaedah teknikalnya, kita boleh tiru falsafah di sebaliknya. Falsafah? Falsafah Lee Bumon bukanlah tentang nombor 0871. Falsafahnya ialah, bila berdepan dengan satu sistem yang menyusahkan anda, jangan lawan sistem tu secara berdepan. Sebaliknya? Sebaliknya, kaji peraturan sistem tu dan cari satu kelemahan kecil, satu loophole yang boleh anda gunakan untuk membalikkan sistem itu terhadap dirinya sendiri. Jadi ini lebih besar daripada sekadar panggilan telefon. Ini tentang cara kita berfikir, macam mencari titik ungkit atau leverage point. Tepat sekali. Titik ungkit dalam kes Lee ialah modal kos panggilan telefon. Dia tak cipta teknologi baru, dia tak lobby untuk undang-undang baru. Dia cuma ubah satu benda kecil je. Ya, satu pemboleh ubah kecil. Siapa yang bayar siapa.
Dan dengan ubah satu benda tu, keseluruhan dinamik berubah. Ini macam seni bela diri jujutsu untuk masalah harian. Guna kekuatan lawan untuk tewaskan mereka. Saya suka analogi tu. Bukan tentang kekuatan, tapi tentang kebijaksanaan. Bila kita lihat dari sudut pandangan ni, kisah Lee Beaumont ni bukan lagi sekadar satu life hack yang kelakar. Betul. Ia sebenarnya satu kajian kes yang mendalam tentang inovasi dan pemikiran strategik. Dan ia juga menunjukkan betapa pentingnya kita faham tentang insentif. Ya, insentif. Syarikat telemarketing ganggu kita sebab insentif dorang ialah potensi jualan. Betul. Lee menang bukan dengan merayu, tapi dengan mengubah insentif kewangan dorang. Dia jadikan tindakan menghubungi dia sebagai satu disinsentif. Hukuman keuangan. Dan sistem akan sentiasa bergerak ikut laluan yang paling kurang rintangannya. Dalam kes ni, laluan yang tak melibatkan nombor telefon Lee Beaumont. Jadi, kalau kita rumuskan, pengajaran utamanya bukanlah pergi cari nombor telefon premium. Bukan itu. Pengajaran utamanya ialah bila berdepan dengan masalah yang berulang-ulang, berhenti sekejap, undur setapak. Dan tanya soalan yang berbeza. Bukan, bagaimana saya boleh hentikan ini, tapi apakah peraturan permainan ini dan bagaimana saya boleh gunakan peraturan itu untuk keuntungan saya? Itulah inti patinya. Ia anjakan daripada pemikiran reaktif kepada pemikiran proaktif dan strategik. Daripada jadi buah catur, kita mula berfikir macam pemain catur tu sendiri. Tepat. Ini perbincangan yang sangat membuka minda. Bermula dengan panggilan spam tapi berakhir dengan falsafah hidup. Memang. Jadi, sebagai penutup, kami nak tinggalkan anda dengan satu cabaran pemikiran. Selepas dengar kisah ni, cuba fikir sejenak. Selain panggilan spam, masalah menjengkelkan apa lagi dalam hidup harian anda yang dikawal oleh satu set peraturan yang jelas? Mungkin sistem mata ganjaran syarikat penerbangan? Atau menu telefon automatik syarikat telekomunikasi? Ya. Fikirkan, apakah titik ungkit dalam sistem-sistem tersebut? Adakah cara, sekecil manapun, untuk anda membalikkan peraturannya? Sama seperti yang dilakukan oleh Lee Beaumont dengan bil telefonnya.